Masjid Al-Haramain dengan rasa rendah diri memohon ampun dan maaf. Dan sebelum tu saya mengucap juga banyak terima kasih kepada Ustaz Amil kerana telah berjaya membimbing kita daripada awal sampai akhir. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan, kebaikan kepada Ustaz yang banyak membantu jemaah kita. Dan inilah sebenarnya yang Allah dan Rasul kita suruh sebenarnya, bekerja untuk agama Allah. Bukan setakat kita bekerja ini untuk dunia saja, bahkan sampai akhirat. Dan percayalah tuan-tuan dan puan sekalian, keteguhan ukhuwah yang kita bina kerana ibadah, dia akan kekal selamanya. Tak sama macam kita pergi rombongan Padang Besar, pergi rombongan Pulau Tioman, dia hanya macam tu saja. Tapi bila datang umrah, keakraban ukhuwah yang kita bina ni kerana ibadah, dia akan kekal lama. Pelik tak pelik orang datang umrah nak datang berkali-kali? Ini memang pelik, tuan-tuan. Pelik tak? Walaupun setiap kali dia datang 5 kali slipper dia hilang, tapi nak datang juga. Percaya tak? Dulu ada kren jatuh di Mekah. Ustaz, takutnya saya lagi saya tengah tawaf mati saya. Datang juga. Flight kita hilang, datang juga. Ustaz, flight hilang ni nanti nak datang, takut tak sampai Mekah, tapi datang juga. Nak kata tempat ini Allah Ta'ala jinakkan hati kita dengan rindu kepada Kaabah. Kata Ibnu Abbas, Allah SWT sengaja campakkan perasaan rindu dan sayang cinta kita kepada Makkah itu. Tuan-tuan percaya tak, siapa yang pernah tengok Kaabah, yang dia datang pertama kali, dia tengok Kaabah pertama kali, dia tak menangis? Mesti dia menangis, percaya tak? Kerana apa? Allah Ta'ala campakkan perasaan itu. Allah Ta'ala turunkan rahmat di situ. Maka ukhuwah yang kita bina selama 12 hari ini akan kekal bersama kita di syurga esok. Sebab itu segala kenangan, memori yang terpahat sepanjang 12 hari ini, kita nak biarlah kekal bersama dengan kita. Inilah kenangan terindah dalam hidup kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada grup kita yang selama 12 hari ini yang telah memberi kerjasama yang baik di atas program dan aktiviti yang kita atur dan gerakkan. Semuanya Masya Allah berjalan dengan lancar dan baik. Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah yatawallas salihin, Allah Ta'ala mengurus orang-orang yang salih. Tuan-tuan, semua orang yang salih. Kita tidak tahu di kalangan kita ni ada orang yang baik, orang yang salih, dan dia bangun malam, dia minta dengan Allah, maka Allah mudahkan kita. Jadi kita nak kita pulang dengan keampunan kepada Allah, dan kita nak kita dijemput lagi. Saya bagi pihak